Oh, sail untuk apa? Sail sebab dekat KL Tower tu kan turis punya tempat kan. Aha. So dekat tower tu dia ada Alhamdulillah Muhammad 5 ke 6 lupa lah. Tapi biasa main 5 je. Ah, So 5 tu deck yang pertama observation deck. observation deck. Ah, Dia deck yang tengah-tengah ada tu lah. cover yang bawah, yang first sekali. Ah. Dia paling bawah yang paling kecil tu kan. Dia cover view with Oh. cover glass. Oh, aku ingatkan yang 360 tapi glass. Aku ingatkan yang tengah-tengah tu. Bukan. Yang tower tengah-tengah tu lah. Kan sebatang KL Tower kan. Kan sebatang. Lepas tu kan Aku salah dengan Twin Tower. Oh, okay. Right. KL Tower. Ah. So kan dia sebatang je kan. So deck yang pertama tu observation deck. Dia view with cover with glass lah. So deck yang kelima tu kita panggil open deck. Dia deck yang open area lah. Okay. So kalau yang observation deck tu kita orang jual tak ada commission kan. Tapi kalau kita orang jual open deck tu masa zaman tu commission RM7 ke RM9 lah seorang. Faham?